Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pada kali ini berkaitan bayaran fasa pertama STR 2026 yang dijangka akan mula dibayar pada bulan Januari 2026. Ramai penerima masih tertanya-tanya sama ada mereka layak menerima bayaran pada fasa pertama ini atau sebaliknya. Secara ringkasnya, terdapat beberapa kategori yang tidak layak menerima bayaran STR 2026 pada fasa pertama. Antaranya ialah individu bujang berumur 21 hingga 59 tahun. Ini termasuk juga ibu atau bapa tunggal tanpa tanggungan dalam lingkungan umur yang sama. Bagi mereka, STR 2026 tidak akan dibayar, termasuk pembayaran fasa pertama. Namun begitu, untuk kategori bujang 21 hingga 59 tahun ini, mereka masih layak menerima SARA 2026. Bayaran SARA 2026 ialah sebanyak RM600 dikreditkan secara RM50 sebulan melalui MyCard. Bagi yang tersenarai dalam data IKASI sebagai miskin atau miskin tegar, bayaran akan dinaikkan kepada RM100 sebulan menjadikan jumlah keseluruhan RM1,200. Selain itu, terdapat juga risiko bagi mereka yang telah gagal mengemas kini STR selama 3 tahun berturut-turut. Kemas kini untuk fasa pertama STR 2026 telah ditutup pada 28 November 2025. Jika anda gagal mengemas kini sebelum tarikh tersebut, permohonan anda berkemungkinan tidak akan dipertimbangkan untuk bayaran fasa pertama. Bagi mereka yang menerima SMS daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk mengemas kini maklumat kerana tidak aktif selama 3 tahun, tindakan segera hanya akan diambil kira untuk fasa kedua STR 2026. Status semasa permohonan anda di MySTR juga penting. Jika status tertera sebagai dalam proses, kemungkinan untuk dipertimbangkan menerima fasa pertama adalah lebih tinggi. Jika status lain pula, anda mungkin tidak layak untuk fasa pertama. Akhir sekali, semua penerima pada masa sekarang mungkin melihat status SARA sebagai tiada rekod. Ini adalah normal kerana kelaikan SARA 2026 hanya ditentukan selepas kelulusan STR 2026. Status SARA sebelum ini, termasuk SARA 2025, tidak menjamin kelayakan secara automatik untuk SARA 2026. Itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, tinggalkan komen di ruangan di bawah. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk makluman video terkini.